Pernah tak anda terfikir macam mana satu cara berfikir boleh ubah nasib seseorang? Bunyinya macam besar kan? Hari ini kita nak kupas macam mana satu kaedah penyelesaian masalah yang inovatif ni digunakan untuk tangani satu isu sosial yang sangat-sangat kompleks. Jadi persoalan utamanya, mampukah satu cara berfikir betul-betul memecahkan kitaran kemiskinan? Bunyinya macam mustahil kan? Tapi inilah persoalan besar yang akan kita rungkai sama-sama hari ini. Baiklah, sebelum kita boleh bercakap pasal penyelesaian, kita kena faham betul-betul apa masalahnya dulu. Jadi, jom kita mulakan dengan melihat apa sebenarnya kitaran yang kita nak pecahkan ni. Fokus kita hari ini adalah pada satu kumpulan yang sangat spesifik, iaitu mahasiswa asnaf. Okey, siapa mereka ni? Mereka ni pelajar universiti yang disebabkan pelbagai cabaran keuangan dan situasi yang sukar, layak untuk menerima bantuan zakat. Mereka ni, anda bayangkan penuh semangat, cita-cita tinggi, tapi jalan di depan mereka tu memang penuh dengan rintangan. Jadi apa sebenarnya rintangan mereka? Cuba bayangkan sekejap. Kekangan sosioekonomi yang menghimpit, akses kepada sumber pendidikan berkualiti pun terhad, dan ada pula tekanan nak kena kerja sambil belajar. Semua ni bukan setakat cabaran biasa. Ia macam satu rantai, satu pautan yang memerangkap mereka dalam kitaran kemiskinan yang sangat-sangat susah nak dilepaskan. Jadi persoalannya, macam mana kita nak tangani masalah yang begitu mendalam ni? Nah, jawapannya mungkin terletak pada satu pendekatan yang boleh kata tak dijangka. Memperkenalkan pemikiran reka bentuk atau orang selalu sebut design thinking. Dan jangan salah faham, ini bukan pasal reka bentuk grafik atau fashion tau. Ini satu proses, satu cara berfikir yang letak manusia kat tengah-tengah. Matlamat dia, untuk betul-betul faham apa yang orang perlukan dan dari situ kita bina penyelesaian yang kreatif tapi pada masa yang sama praktikal. Proses ni bukan main-main buat je tau. Ia ada langkah-langkahnya. Satu perjalanan yang tersusun. Cuma tengok ni, semuanya bermula dengan manusia, lepas tu kita lalui fasa faham masalah, brainstorm idea, sampailah kita hasilkan sesuatu yang nyata untuk diuji. Dan kelima-lima peringkat ni, dia saling berkait. Dia jadi macam satu kitaran inovasi yang tak berhenti. Okey, bunyinya macam hebat kan? Tapi macam mana sebenarnya proses ni berfungsi? Jom kita bedah siasat satu persatu, langkah demi langkah. Mula-mula sekali, empati. Maksudnya, kita kena betul-betul selami dan faham apa cabaran mahasiswa asnaf ni. Bukan setakat dengar, tapi rasa. Lepas tu, kita takrifkan masalah sebenar. Dah jelas, masuk fasa jana idea. Kat sini, semua idea gila-gila pun boleh keluar, tiada had. Dari situ, kita bina prototype. Kira macam model awal yang ringkas. Dan akhir sekali, kita uji dengan pengguna sebenar. Kita dapat maklum balas, kita baiki. Ia satu kitaran belajar yang sangat pantas. Dan inilah anjakan paradigma yang paling penting. Pelajar bukan lagi sekadar penerima maklumat yang pasif, sebaliknya mereka bertukar menjadi pencipta dan penyelesai masalah yang aktif. Teori memang sedap didengar kan? Tapi persoalannya, adakah ia benar-benar berkesan? Jom kita tengok beberapa contoh dari dunia sebenar. Perbezaannya memang langit dengan bumi. Kalau dulu, sistem kita lebih kepada pengajar dan hafal, sekarang kita beralih kepada pendekatan yang fokus pada pelajar. Kita asah pemikiran kritis, kita raikan idea-idea kreatif yang pelbagai. Dah tak ada lagi istilah satu jawapan je yang betul. Contoh pertama kita, satu program yang dipanggil Zakatpreneur. Program ni guna pendekatan pemikiran reka bentuk untuk pupuk semangat keusahawanan. Dan hasilnya sangat-sangat memberangsangkan. Para pelajar ni bukan setakat belajar teori bisnes dalam kelas tau. Mereka betul-betul buat. Mereka kaji apa yang pasaran perlukan, mereka cipta pembungkusan yang mesra alam dan paling best, mereka berjaya tingkatkan nilai produk mereka sendiri. Ini bukan lagi kemahiran atas kertas. Ini kemahiran dunia sebenar yang boleh terus diguna pakai. Baiklah. Contoh seterusnya membawa kita ke bidang yang berbeza sama sekali. Satu projek jangkauan STEM di kawasan luar bandar yang tujuannya untuk menangani cabaran-cabaran pertanian tempatan. Kat sini, pelajar-pelajar ni betul-betul guna fasa empati tu. Mereka turun padang, jumpa petani, faham masalah sebenar. Lepas tu mereka guna proses yang sama, buat prototype, uji idea dan akhirnya, tahu apa yang mereka cipta? Sistem pengairan automatik. Nampak tak? Proses ni bukan sahaja hasilkan penyelesaian yang praktikal, tapi pada masa yang sama, ia membina keyakinan diri dan kemahiran teknikal para pelajar. Okey, jelas sekali pendekatan ni memang berkesan. Tapi, jom kita fikir lebih besar sikit. Apakah implikasinya pada skala yang lebih luas? Sejauh mana berkesannya? Dengar ni,
Satu kajian tunjukkan kadar kejayaan yang wow, 97.1%. Ini bukan lagi cerita-cerita kejayaan semata-mata tau. Ini data. Ini bukti yang impaknya memang konsisten. Dan impak dia jauh lebih besar daripada sekadar dalam bilik darjah. Kemahiran macam pemikiran kritis, inovasi, semua ni secara langsung menyokong matlamat pembangunan lestari atau SDG peringkat global. Kita bercakap pasal pendidikan yang lebih berkualiti, pertumbuhan ekonomi, malah usaha untuk kurangkan ketidaksamaan. Sebab itulah benda ni sangat-sangat penting. Jadi, pada asasnya, ini bukan lagi pasal akademik je. Ini pasal kita siapkan pelajar untuk masa depan, untuk dunia kerja, Industri 5.0, di mana manusia dan teknologi pintar akan bekerjasama. Ia membina kemahiran yang mesin tak boleh nak ganti. Itulah kuncinya. Dan akhir sekali, soalan ni kembali kepada kita semua. Kalau cara berfikir ni boleh bantu dalam pendidikan, cuba bayangkan potensinya dalam bidang lain. Apa lagi masalah besar kat komuniti kita atau kat dunia ni yang boleh kita selesaikan kalau kita semua mula berfikir macam seorang mereka?